Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok application exercise untuk chapter 10 iaitu carboxylic acid. So untuk soalan yang pertama, by using chemical equation, show how the butanoic acid can be prepared from A, which is a propene. So propene ini ada 3 karbon dan dia merupakan sejenis alkin. Manakala butanoic acid ada 4 karbon dan dia ada functional group of COOH. Okay, so daripada 3 karbon propene nak ke butanoic acid which is 4 karbon, kita hanya ada 2 cara saja untuk panjangkan carbon chain. Yang pertama menggunakan Grignard reagent, dan cara yang kedua adalah menggunakan cyano compound. Okay, so kita gunakan Grignard reagent untuk kali ini. So sebagaimana kita tengok, propene ada 3 karbon, 1, 2, 3. So kita ada double bond. And then apa yang kita akan buat first adalah kita akan masukkan HBr dan juga H2O2. So kalau kita masukkan HBr sahaja tanpa H2O2, Br ini akan masuk di tengah-tengah, H ni akan masuk di hujung. Okay, yang ini akan follow Markov-Nikov rule. Tetapi kalau kita ada H2O2, dia akan jadi anti-Markov-Nikov. Okay, anti-Markov-Nikov's rule, yang mana hidrogen tu akan pergi di tengah-tengah dan Br pula pergi ke hujung. So ini yang kita mahukan. Sebab kita nak panjangkan carbon chain dan COOH tu akan berada di hujung lah nanti. Jadi lepas ada haloalkin, daripada haloalkin tersebut kita boleh hasilkan Grignard reagent. Cara dia senang saja, kita gunakan magnesium dan dry ether. So kita akan dapat MgBr di sini. Selepas dapat Grignard reagent, cara untuk kita dapatkan carboxylic acid adalah menggunakan carbon dioxide dan juga H3O+, which is carbonation of Grignard reagent. Jadi kita akan remove ini, gantikan dengan COOH. COOH dekat sini. So sudah selesai. Kalau kamu nak guna CN pun boleh. Contohnya daripada sini, kamu gantikan dengan KCN ethanol reflux. Okay, so kamu pun nanti akan dapat sini CN. Daripada CN, kamu nak guna hydrolysis H3O+, kamu pun akan dapat COOH juga. Cara yang sebegini pun boleh diterima. Okay, so itu untuk A. Seterusnya untuk B, 1-butanol ada 4 karbon dan butanoic acid pun ada 4 karbon. So bilangan karbon dia sama saja. So bila sama, daripada alkohol nak pergi carboxylic acid, kita akan gunakan strong oxidizing agent. So 1, 2, 3, 4. Butan ada alkohol which is butanol lah. Guna KMnO4, H+ dan juga heat. So bila dia oxidize, kita akan dapat carboxylic acid which is butanoic acid. Alright. So itu saja untuk soalan yang pertama.